ATM ni ada lebih pada 100 trade atau kepakaran yang anggota tentera daripada TUDM, TLDM dan infanteri yang mereka dah ada sekurang-kurang 21 tahun pengalaman. Jadi pengalaman mereka, kalau mereka selepas bersara tu tak dimanfaatkan, merugikan negara juga. Baik, saya telah menyertai kursus asas pendawaian selama 2 minggu di J-Skill. Saya tidak beranggapan untuk terjun ke bidang industri, tapi sekurang-kurangnya saya sebagai seorang pesara tentera, saya dapat knowledge. Why not, kalau knowledge yang kita ada tu, kita dapat membaiki pendawaian di rumah atau kita terus terjun ke bidang industri. Dan saya lihat dengan adanya penyediaan latihan seperti ini mampu membantu daripada segi keboleh pasaran mereka dalam industri pekerjaan di negeri Johor sebenarnya. Dan saya harapkan dengan adanya latihan ini seiring dengan komitmen daripada kerajaan negeri juga yang aktif dalam menggalakkan penawaran gaji premium dan juga yang berkemahiran tinggi, golongan-golongan ini juga tidak terlepas daripada usaha tersebut. Penting sebab saya percaya mereka ini masih lagi relevan dalam industri pekerjaan. Sebab kalau kita cuma fokuskan kepada golongan yang normal, golongan yang mempunyai kemahiran ataupun latar belakang akademik, kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang berkenaan dengan daripada kalangan PWD ataupun veteran sendiri. Semasa latihan itu, industri boleh tengok dari segi sikap dia, kemahiran dia dan dia punya aptitude, skill dan knowledge, pengetahuan dia. Kalau sesuai, mereka boleh tawarkan pekerjaan. Sebab semasa latihan, mereka adalah masih lagi serving army officer, masih dibayar gaji oleh kerajaan. Insurans pun dibayar oleh kerajaan. Jadi tak merugikan industri untuk melihat, beri peluang, tengok dan sesuai, ambillah pekerja. Saya antara peserta pertama dan kedua dalam kedua-dua kursus yang dianjurkan oleh J-Skill dan juga Yayasan Jacob. Kerjasama juga bersama dengan Perebat Negeri Johor, yang mana ini adalah ulung kalinya melibatkan peserta daripada pesara tentera dalam 3 perkhidmatan. Saya percaya dengan adanya program-program latihan dengan kerjasama daripada Yayasan Jacob, Perhebat dan juga Perkeso, kita mampu untuk memberikan peluang kerja yang lebih baik kepada golongan-golongan ini.